Kak Hani? Ya, yang selalu mesej awak tu. Ya Allah, nasib baik jumpa Kak Hani. Rina datang nak cari Kak Ada. Tapi telefon dia tak angkat pula. Kak Ada dah tak duduk unit ni. Sekarang Kak Ada duduk dengan Kak. Bang, kenapa dia bang? Aduh, Kenapa bang? Allah. Ya Allah bang. Bang, kenapa bang? Hidung abang berdarah semua ni. Abang kena pukul. Kena sambung dekat kebun tadi. Allah. Jom bang, kita report polis, jom. Tak payah, tak payah. Abang kenal budak-budak tu. Budak-budak kampung ni juga. Tak sampai hati. Tak payah. Tapi bang ni salah bang. Berdosa dia buat macam ni dekat abang. Tak apa dah, tak payah. Abang kenal mak ayah dia. Nanti abang pergi jumpa mak ayah dia. Cakap elok-elok. Tak apa. Tak boleh lah macam ni bang. Ini dah kes jenayah. Kau ingat aku suka sangat lah situasi sekarang ni. Aku yang kena pergi kerja, cari nafkah untuk bini, engkau kat rumah mencekik macam bini derhaka. Kau tak payah bayar bajet boleh tak? Apa? Salah ke aku cakap? Betul kan?